Okey, baik. Kita sambung tajuk yang ke-11. Sikit lagi dah habis. Ada 4 tajuk lagi. Sekarang kita tengok hukum KT12. 12 itu adalah huruf-huruf yang kita kena tahu. Ba, ta, ba, sin, ga, nun, nya, ca, ya, kaf, jim, mim. Untuk bahasa Melayu jati, suku kata terbuka A tidak perlu ditulis huruf alif pada suku kata kedua selepas 12 huruf di atas. Okey, tak apa. Kita baca dulu. Sekarang kita tengok contoh dia. Contoh haba. Okey, kita baca balik. Suku kata terbuka A. Okey, baik. Kita kena tahu apa itu suku kata terbuka A. Kita tengok haba. Ha, ba. Ada A. Nampak tak? Kalau tak nampak, kita tengok yang bawah ni pula. Gerhana. Nampak tak? A. Tengok bawah dia lagi. Bersama. A. Okey. Sekarang dia kata tak perlu tulis huruf alif pada suku kata kedua. Kita balik dekat contoh yang pertama. Dia kata tak perlu tulis huruf alif pada suku kata kedua. Kita tutup suku kata yang pertama. Okey. Kita tengok suku kata yang kedua. Ba. Sepatutnya ba adalah ba alif. Tapi disebabkan B ini adalah huruf yang termasuk dalam hukum KT12 iaitu ba, dia kata tidak perlu ditulis huruf alif pada suku kata kedua selepas 12 huruf di atas. Okey. Ba antara 12 huruf di atas. Jadi A ini tidak perlu ditulis. Kan ingat kan? A adalah huruf alif. Sentiasa huruf alif. Okey, jadi tak perlu ditulis haba dalam tulisan Jawi. Ha alif ha, ba, ba. Contoh juga dengan gerhana dan juga bersama. Sekarang kita sambung tajuk yang ke-12. Hukum darlung. Iaitu 5 huruf yang kita kena tahu. Dal, ra, lam, waw, nga. Untuk bahasa Melayu jati juga. Suku kata terbuka A. Kita dah tengok tadi kan? A. Macam mana? Perlu ditulis huruf alif pada suku kata kedua. Masih kena tengok suku kata yang kedua tetapi selepas 5 huruf di atas. Okey? Hanya 5 huruf yang berada di atas ini sahaja kita boleh tulis huruf alif selepasnya. Contoh dia da. Okey, kita tengok dal alif da sebab D adalah huruf dal. Dal termasuk dalam hukum darlung. Jadi kita boleh tulis huruf alif. Okey, nampak tak? Sama juga untuk udara, ketawa. Baik. Yang ni insya-Allah rasanya Aish boleh faham. Kita tengok tajuk yang ke-13. Hukum kagak. Iaitu huruf kaf dan juga ka. Untuk bahasa Melayu jati juga. Perkataan yang ada huruf kaf dan juga ka di akhir perkataan. Huruf alif digugurkan apabila menulis Jawi. Contoh. Jadi kita pelik kan? Kenapa ada sesetengah perkataan huruf alif tak perlu ditulis di akhir perkataan? Antaranya sebab dia adalah hukum kagak. Contoh, cuka harga ketika. Okey, cuka dalam tulisan Jawi, cawaw cu, kaf, ka. Cuka. Sama juga dengan harga, har, ka, ka. Ketika, ka, ke, tayati, kaf, ka. Ketika. Okey, kita sambung tajuk yang ke-14. Okey, tajuk yang ke-14 ni, cikgu rasa Aish dah biasa dah dengan hukum KVK ni, hukum konsonan dan juga hukum vokal. Okey, konsonan, tahu kan huruf apa? Vokal, ada huruf alif, waw, ya. Okey, dia kata hukum KVK ni terhasil apabila vokal A berada di tengah. Sebab itulah dia kata KVK, sebab vokal ada dekat tengah-tengah. Okey, jadi dia kata vokal A tidak ditulis alif ketika menjawikannya. Okey, contohlah. Ni dah biasa tengok dah contoh bas ni. BAS, kita kena ingat selalunya, bukan selalulah. Huruf A ini sentiasa huruf alif. Patutnya kita tulislah alif kan?
Tapi untuk hukum KVK ni, kita gugurkan huruf alif. Jadi macam mana eja bas? Ba, sin, bas. Tapi kalau perasan kan, kalau ba, sin, bas pun, kita dapat bunyi bas. Kalau kita tulis alif pun, kita dapat bunyi bas. Ba, alif, sin, masih bunyi bas. Cuma, untuk memudahkan dari segi penulisan dan juga sebutan, hanya tulis ba, sin, bas saja. Kita gugurkan untuk memudahkan kita sebut, untuk memudahkan kita tulis. Okay, sama juga contoh jalan, contoh halaman. Okay, halaman, macam mana eja dia? Ha, ha, laman, lam alif la, man, mim nun, man. Halaman. Jadi habislah 14 tajuk kita. Aktiviti. Aktiviti kita adalah tulis semula satu contoh, satu je tau. Tak payah banyak-banyak untuk setiap satu tajuk yang kita belajar maaf, untuk setiap satu tajuk yang kita belajar tadi. Okay, jadi jumlah contoh akan ada 14 sahaja. Okey, Aish. Jadi kelas kita dah habis. Itu sahaja kelas kita untuk sesi yang ke-8. Kalau ada apa-apa, soalan boleh PM cikgu. Okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum.